Korang semua mesti pernah lalui macam ni kan? Dulu kau tak tahu apa-apa, tapi akaun kau masih hidup. Sekarang kau dah tahu SNR, SND, Vivo, BBMA, tapi peliknya akaun korang makin cepat MC. Kenapa jadi macam ni? Pelik pula. Semakin pandai, semakin banyak rugi. Hai guys, selamat datang ke Sri Academy dan nama saya Syam. Korang pernah kan jadi macam yang tadi saya cakap? Hari ni kita akan rungkaikan kenapa semakin pandai semakin banyak rugi. Korang pernah tak bertanya soalan yang sama? Ramai trader akan lalui fasa ini. Masa baru mula dulu, kita hanya tahu tekan buy atau sell tanpa fikir panjang. Tapi peliknya, waktu tu akaun korang survive. Tapi bila dah belajar macam-macam, semakin banyak ilmu kita pegang, semakin cepat kita MC. Adakah ilmu punca kerugian? Atau ada sesuatu yang lebih halus berlaku dalam minda kita sebagai trader? Masalah utama bila kita dah terlalu banyak belajar ialah kita jadi confident dan overthinking. Kita asyik nak setup yang perfect je. Setiap setup tu kita nak ada 3 ke 4 confirmation. Kita pun tunggulah price masuk kawasan SNR. Tunggu break structure, trigger candle, engulfing, pullback, lepas tu baru nak masuk. Masalahnya market ni dia tak tunggu kita. Setup dah siap, price tu terus terbang. Kita masih tarik Vivo. So, apa kesannya? Kita selalu terlepas entry. Bila dah terlepas, kita pun kejar. Masuk lambat, SL besar, rugi. Atau bila dah terlepas setup, kita pun balas dendam dengan reverse entry, rugi lagi. Ilmu bukan punca kita gagal, tapi cara kita gunakan ilmu tu, itu yang jadi masalah. Kita belajar terlalu banyak dalam masa yang singkat, tapi tak ada masa nak uji satu-satu apa yang kita belajar tu dan fahamkan. Dia macam ni, seolah-olah kau baca 10 jenis buku resepi memasak, tapi tak pernah masak satu benda pun. Bila sampai dapur, semua benda kau nak campak dalam kuali dengan harapan jadi sedap, tapi sebenarnya hancur. Mesej utama di sini saya nak cuba sampaikan adalah jangan belajar untuk tahu banyak, belajar untuk faham secara mendalam. Korang perasan tak? Semakin pandai seorang trader tu, semakin dia cuba guna logik dalam entry. Tapi sebenarnya market bukan logik guys. Market yang sebenar-benarnya emosi. Contohnya, saya bagi dekat sini satu setup cantik, ikut semua SOP, korang pun entry. Tapi news tiba-tiba keluar, terus market spike lawan arah. Sedih. Ataupun korang nampak order block yang cantik, tapi sebab banyak trader nampak order block tu, market datang sweep dulu kawasan OB tu. Double sedih. Market bergerak ikut liquidity, bukan ikut prediction kau. Semakin banyak ilmu, semakin besar expectation kita terhadap market. Bila kau dah pandai, ego kau mula naik. Aku dah belajar banyak. Aku tak patut salah entry. Aku dah follow semua step. Market patut ikut aku. Kalau aku cut loss, nanti orang cakap aku tak power pula. Ini sangat bahaya guys. Sebab sekarang bukan lagi ilmu yang kawal trade korang, tapi emosi dan ego yang entry untuk korang sebenarnya. Ironinya, cara nak selamatkan akaun korang adalah dengan jadi bodoh balik. Maksudnya apa? Kurangkan jumlah ilmu dalam satu masa. Fokus satu teknik dulu. Betul-betul fahamkan dan praktis. Jangan terlalu percaya pada prediction dan fokus kepada reaction. Ilmu yang tidak diamalkan akan jadi beban. Ilmu yang diamalkan satu-satu, itulah kekuatan. Korang buat je 3 perkara ni. Pertama, fokus pada satu teknik saja selama 3 bulan. Jangan tukar-tukar sistem setiap minggu. Kedua,
Kawal emosi lebih daripada nak cari setup. Make sure psikologi korang lebih power dari technical korang. Yang ketiga, rancang entry lebih lama daripada tekan entry. Korang sabar je cari setup. Jangan terkejar-kejar. Kesimpulannya, bukan semua ilmu perlu digunakan serentak. Sama je macam senjata. Kau ada parang, pisau dan senapang. Tapi kalau nak potong sayur, pakai pisau je dah cukup kan? Tak perlu sampai nak keluarkan RPG pula. Kita ni kena ikut resam padi. Semakin kita pandai, semakin kita tunduk. Semakin kita tahu banyak benda, semakin kita banyak sabar. Sebab market bukanlah tempat kita tunjuk pandai, tapi tempat tunjuk disiplin. By the way guys, kalau korang nak belajar trading dengan mendalam secara percuma je, korang boleh klik link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.